Saya nak membawa haji daripada rukun negara terus ke negeri, antara negeri terkecil di Malaysia, iaitu Negeri Sembilan. Yang di mana sebelum ini berlaku sedikit kekecohan apabila wakil-wakil rakyat adun daripada parti UMNO 14 orang yang menarik sokongan daripada Menteri Besar, dan kemudian daripada situlah bermulanya persepsi, spekulasi bahawa kerajaan Negeri Sembilan bakal dibubarkan ketika itu. Dan kuncinya pagi tadi apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan menghadap Yang Tuan Besar Negeri Sembilan lebih daripada 2 jam, dan kononnya satu siaran sidang akhbar akan diadakan pada 1:30 tengah hari tadi. Namun meleset, perkara itu tidak berlaku, dan spekulasi terbaru mula muncul. Kononnya permohonan pembubaran daripada Dewan Undangan Negeri oleh Menteri Besar ditolak oleh Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, dan ada satu sudut lagi pula mengatakan bahawa krisis yang melibatkan diraja, institusi diraja Negeri Sembilan belum lagi dimuktamadkan, maka pembubaran tersebut tidak dapat dilakukan. Namun kami lebih condong kepada peguam kanan kita, Tuan Haji Hanif Katri, untuk memberi sedikit kupasan, pencerahan sama ada kenapa ataupun mengapa adakah krisis yang dikatakan berlaku itu boleh mengganggu proses pembubaran itu. Silakan Tuan Haji. Baik, sebelum saya nak menjawab soalan tersebut, saya perlu mengingatkan diri saya dan para penonton satu kenyataan dalam bentuk video juga yang telah saya buat sebelum ini, di mana saya telah mengatakan bila ianya datang kepada isu-isu institut diraja, maka dia bukan soal undang-undang dan perlembagaan sahaja. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu ada adat dan adab untuk memberi komen atau pandangan berkaitan dengan isu diraja. Kerana institut diraja adalah satu kedudukan yang tinggi, satu institut yang wajib dihormati, dan kenyataan-kenyataan kita hendaklah bersifat ke arah itu. Kita boleh beri pandangan, tapi pandangan itu hendaklah pandangan yang berpandukan kepada kehormatan dan kenaikan taraf martabat institut diraja, bukan untuk menyebabkan kekeliruan ataupun untuk menjatuhkan kepercayaan rakyat kepada institut berkenaan. So atas dasar tersebut, saya tidak akan memberi komen secara khusus berkaitan dengan pertelingkahan atau pertikaian berkaitan dengan set undang 4 yang mempunyai isu berhubung dengan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Saya juga tidak akan memberi komen secara khusus berkaitan dengan isu krisis di mana dikatakan kononnya 4 undang Negeri Sembilan berkenaan telah melucutkan ke bawah duli Yang Tuan Negeri Sembilan daripada jawatan beliau. Jadi di sini terdapat krisis yang mengikut konsep diraja Negeri Sembilan. Ada proses dan prosedur di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan dan adat pepatih yang memerlukan dalam keadaan krisis sekalipun diselesaikan secara dalaman oleh pihak diraja, iaitu DKU, Dewan Keadilan dan Undang. Terdapat peruntukan di mana dalam kewujudan perselisihan faham pun boleh diadakan satu mesyuarat lanjut untuk menyelesaikan, meleraikan perselisihan faham untuk mencapai satu kata putus yang kemudian akan mengikat sistem tadbir urus negeri dan juga kerajaan negeri berkaitan dan rakyat jelata semuanya. So, saya berpandukan kepada perkara tersebut. Bagi saya, isu ini wajar dan akan insya-Allah diselesaikan oleh DKU.
melalui mesyuarat yang akan ditentukan. Walaupun baru-baru ini ada isu berkaitan pelucutan jawatan setiausaha DKU, tetapi itu pun ada peruntukan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan yang memberikan kuasa pelucutan cuma kepada Yang Tuan Negeri Sembilan, bukan kepada mana-mana pihak lain. Walau apa sekalipun saya tidak ingin masuk ke merit pertikaian, sama ada kedua-dua pertikaian asal ataupun yang ketiga. Balik kepada soalan pokok tadi, ada perjumpaan di antara Menteri Besar di kediaman Istana Yang Tuan Negeri Sembilan untuk tempoh lebih 2 jam lebih, dan dipercayai menurut latar belakang apa yang telah berlaku sejak pagi sampai tengah hari tadi, dipercayai adalah perjumpaan untuk memohon pembubaran Dewan Undangan Negeri Sembilan. Kalau persepsi dan kepercayaan itu betul, maka pertama sekali saya mengatakan menjunjung kasih keputusan Yang Tuan Negeri Sembilan untuk menolak pembubaran tersebut. Kerana apa? Sebab di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan, seperti mana yang wujud di bawah hampir kesemua Undang-Undang Tubuh Negeri lain, dan juga Kuasa Agung di bawah Perlembagaan Perkara 40 Fasal 2B, mana-mana permohonan untuk pembubaran Parlimen di Persekutuan atau Dewan Undangan Negeri, ia kuasa mutlak Raja, Sultan atau Yang Tuan untuk membenarkan atau menolak. Dan jika betul ada permohonan dibuat tadi untuk pembubaran, dan jika betul ada penolakan permohonan tersebut oleh Yang Tuan, itu keputusan yang saya menjunjung kasih sebagai keputusan yang betul. Sebab apa? Sebab ada pertikaian berkaitan kesahihan kedudukan Yang Tuan sekarang ini. So biarlah perkara itu diselesaikan oleh DKU ataupun mana-mana pihak lain yang berkeperlembagaan di bawah Negeri Sembilan dan ada pepatih untuk selesaikan perkara tersebut sebelum ada pembubaran Dewan Undangan Negeri Sembilan. Maksudnya, bagaimanakah kita boleh meletakkan Yang Tuan dalam keadaan yang berkonflik kepentingan? Sebab kita tahu, baginda pun tahu, kedudukan beliau sebagai Yang Tuan dipertikaikan. So bagaimanakah Menteri Besar boleh fikir nak hadir untuk pohon pembubaran Dewan Undangan Negeri sedangkan kesahihan kedudukan Yang Tuan dipertikaikan? Walaupun dia mungkin sahih di hujungnya, tapi biarlah keputusan ditentukan dulu. Takkanlah dia nak buat keputusan sekarang dan kemudian jika seandainya, sekiranya pihak berkuasa di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan dan adat perpatih mendapati baginda Kuan Tu telah terlucut kedudukan sebagai Yang Tuan, maka peliklah beliau telah benarkan permohonan pembubaran pada pagi tadi. Pagi tadi merupakan 3 hari bulan Jun. Jadi kita meletakkan institut diraja di dalam keadaan yang serba salah. Mana-mana menteri besar yang ada kemunasabahan, fikiran yang betul, tidak akan buat perkara tersebut. Jadi di sini kalau ada permohonan untuk pembubaran pada pagi tadi, bagi saya itulah satu permohonan yang salah dalam hal keadaan krisis di Raja Negeri Sembilan pada masa sekarang. Dan jika ada yang telah ditolak oleh Yang Tuan, itu bagi saya adalah satu keputusan yang bijaksana, yang betul dalam keadaan krisis yang wujud sekarang ini. Ya? Pada masa yang sama, saya teringat terdapat salah seorang pemimpin politik, secara khusus pemimpin politik DAP, Setiausaha Agungnya Anthony Loke, yang dalam emosi politik apabila dikatakan negeri Johor akan dibubarkan Dewan Undangan Negeri di mana Barisan Nasional dan UMNO akan bertanding solo, maka pada 17 Mei yang lalu Anthony Loke membuat kenyataan jika itu berlaku maka Negeri Sembilan akan bubarkan Dewan Undangan Negeri. Dia tiada hak, ahli politik tiada hak dalam pembubaran mana-mana parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Hak untuk membenarkan pembubaran
ataupun menolak pembubaran adalah hak ketua negeri tersebut, yakni di sini Yang Tuan Sir Anthony Loke biadab. Beliau telah biadab kepada Yang Tuan, mendahului Yang Tuan dalam mengatakan jika Johor Bubarian telah bubar pun pada 1 hari bulan Jun, maka Negeri Sembilan akan bubar seterusnya. Kan? Itu adalah satu kenyataan yang biadab dan sepatutnya Anthony Loke wajar minta maaf sekurang-kurangnya kepada rakyat Negeri Sembilan dan terutamanya kepada Istana Yang Tuan Negeri Sembilan.